Guys, Assalamualaikum. So ini adalah ruangan bonnet bagi Campro. So kenapa terlalu buruk ataupun kotor kat sini? Sebab bila hujan masuk, air akan memenuhi ruangan tayar spare ni lah. So Cik Am dah buat pelbagai kaedah untuk mencari kerosakan. Dan akhir sekali apa yang Cik Am buat adalah tampal benda ni. So ini beli dekat Mr. DIY. So sebenarnya kerosakan, kalau kita ikutkan design bagi lampu ni memang sangat hebat lah. Maksudnya dia ada longkang untuk menolak air keluar menerusi kawasan sini. So sebelah kanan ni dah selesai lah masalah dia. Bila Cik Am buat macam ni, okey lah. Dia boleh beli baru lampu, tapi malas nak beli baru lampu. So apa yang buat, tampal macam ni je. So hilang masalah. Tetapi sebelah kiri ni dah buat pelbagai cara pun masih keluar air memenuhi ruangan tayar spare ni, sebab tu kotor kawasan ni. So bila study di mana akhir sebelum jumpa hari ni, Cik Am sampai tukar lampu baru. Suspek kemungkinan lampu ni rosak. So bila tukar, masalah sama juga. So hari ni bila kita tembak air daripada atas, so apa yang kita jumpa sebenarnya bukan lampu ni rosak, bukan bocor daripada bahagian lampu ni, tetapi dia bahagian penyambung. So mereka-mereka yang pakai kita wajah, minta maaf gelap. So dia ada satu kawasan penyambung antara sini dengan sini. Minta maaf gelap sikit. So penyambungan kawasan tu yang keluar air. So daripada atas ni akan keluar dekat sini. So bahagian penyambung ni. Dekat sini kawasan ni penyambung. Dan kalau kita dapat rasa ada kawasan penyambung. So kawasan penyambung ni sebenarnya dah tak rapat. Mungkin disebabkan kita wajah ni umur dah 19 tahun. Jadi memang kemungkinan dia dah tak rapat macam baru-baru lagi. So ini ada kawasan penyambung ni kat sini. Dua tempat ni. So air akan masuk daripada kawasan penyambung ni lah. So bukanlah punca daripada lampu dan sebagainya, tapi kawasan penyambung. So kita punya option yang ada, ini dah kaedah yang ada. Belilah kat Mr. DIY, tampal. So nanti hari ni Cik akan tampal dekat bahagian luar ni, termasuk dekat bahagian dalam ni. Minta maaf lah gelap tak nampak. Dia ada dua sambungan antara body dengan base ni. Nanti boleh tahulah kalau mereka yang pakai kereta wajah tahu. Kan ada dua stage kat sini. Ni dua penyambungan kat sini. So inilah punca sebenarnya. So bila air hujan yang lebat, hari tu last dah macam kolam renang. So air memenuhi sampai tahap tinggi ni. So ni air lumpur lah. So Cik Am akan tembak air daripada atas ni. Kita akan tengok. Ini dah buka semua kursi-kursinya, dah cabut semua. So sini alhamdulillah bila buat macam ni selesai. Tapi yang ni tak selesai. Rupanya dia dekat bahagian sambungan ni. Dekat sini yang atas ni dengan yang ni. So mereka yang pakai kereta wajah Campro, yang masih lagi setia dengan kereta wajah Campro ni, maksudnya kita boleh nampak ada dua bahagian kat sini. So air masuk daripada sini, celah ni. So buatlah macam mana, tetapi rupanya masalah pada body Campro tu sendiri. Itu sekadar perkongsian dengan sahabat-sahabat yang memakai kereta wajah Campro tahun 2006. So kereta ni dah umur dah 19 tahun. Biasalah kita dah 19 tahun, faham-faham lah. So dengan bermodalkan benda ni, so insyaAllah masalah kebocoran ketika hujan lebat dan air hujan tak akan lagi membanjiri kawasan tayar spare ni. So bila kita nak buat kerja-kerja ni, faham-faham lah. Kita akan buka semua aksesori dalam ni. So sahabat-sahabat di luar sana, itulah sekadar perkongsian Cik Am Bomen, Cik Am Channel bersama rakan-rakan yang masih setia dengan wajah Campro. So secara overall kereta ni memang sedap. Tapi kalau kita nak berbanding antara penyematan minyak tu, kita tak perlulah bandingkan. Kereta teknologi macam ni kita tak bolehlah banding Toyota dan Honda. Tapi kereta ni masih sedap, masih steady. Kalau kita pandai jaga, insyaAllah boleh pakai lagi. Mungkin sampai 20-30 tahun lagi. Okey, itu saja dari Cik Am komen, Cik Am Channel. So jika video ni manfaat, bolehlah kita share rakan-rakan yang bermasalah macam Cik Am, supaya rakan-rakan dah tak perlu mengkaji macam Cik Am. Dah sampai berbulan-bulan fikir buat ni tak boleh, buat ni tak boleh. Dan akhirnya kita dah dapat keputusan. Kebocoran adalah pada bodi kat sini, di antara bahagian atas dan bahagian bawah.
Nanti kita akan tampal dengan benda ni. Boleh dapati di Mr. DIY. So itu saja dari Cik Ampuman. InsyaAllah. Assalamualaikum.